Murid-murid, hari ini kita belajar mengenai kata nama am berdasarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 14, iaitu mengenai kata nama am bagi petikan bertajuk Selamat Bercuti. Kata nama am meliputi kata nama am manusia. Contoh, ayah, A-A-Y-A-H, yah, ayah. Ibu, I-E-B-U-Bu, ibu. Pakcik, P-A-K, pak, C-I-K, cik, pakcik. Makcik, M-A-K, mak, C-I-K, cik, makcik. Kakak, K-A-K, K-A-K, kak, kakak. Sepupu, S-I-Se, P-U-Pu, P-U-Pu, sepupu. Kedua, kata nama am benda. Contoh, tiket, T-I-T-K-E-T, cat, tiket. Troli, T-R-O-L-I-D, troli. Radio, R-A-Ra, D-I-D-O-O, radio. Kerusi, K-I-K, R-U-R-U, S-I-C, kerusi. Bagasi, B-A-Ba, G-A-Ga, S-I-C, bagasi. Almari, A-L-L-M-A-M-A, R-I-R-I, almari. Jadi murid-murid, itu adalah contoh kata nama am benda. Ketiga, kata nama am tempat. Contoh, kampung, K-A-M, kam, P-U-N-G, pung, kampung. Sekolah, S-I-Se, K-O-K, L-A-H, lah, sekolah. Surau, S-U-S-U, R-A-U, surau. Pasar, P-A-Pa, S-A-R, sar, pasar. Padang, P-A-Pa, D-A-N-G, dang, padang. Baik, itu adalah contoh kata nama am tempat. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Bye.